lah, Abang Budin. Tak nampak batang hidung ikan pun. Sabar. Kejap lagi adalah tu. Sementara tunggu ikan ni, bolehlah kita sembang-sembang dulu, ya tak? Nak sembang apa, Abang Budin? Pasal zaman dulu-dulu, korang tahu tak macam mana Usop ni dilahirkan? Yes, ingatkan cerita Ultraman kah? Robocop kah tadi? Woi, Sing. Diamlah. Orang nak cerita pasal aku ni. Aku pun nak tahu juga macam mana aku lahir dulu. Alhamdulillah. Fatimah, lelaki ke perempuan? Syukurlah, Mat. Kau dapat anak lelaki. Suka betul aku dapat adik masa tu. Mak dengan abah aku pun bagi dia nama Usop. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Alah, nangis lagi. Cubalah diam barang 8 minit. Macam mana nak buat gitu ni? Si nangis je. Nak juga. Alah, mana cukup duit aku ni? Ish, Abang ni. betul. Mana? Bukan nak nampak, nak aiskrim. Kecil dah keras kepala. Budin? Oh, Budin. Tengok adik kau ni, Budin. Alah, Usop ni tak habis-habis menyusahkan aku. Oh, jadi memanglah si Usop ni degil sejak kecil lagi, Abang Budin ya? Baru aku tahu. Nanti gua pun ada cerita untuk kamu orang. Kau pun ada cerita juga, Hakim? Yalah, selepas 2 minggu tinggal di Parit Sonto, gua berjalan-jalan melihat kampung, tiba-tiba gua jumpa dengan Sing. Sebelum tu pun gua rasa pernah jumpa sama dia masa baru berpindah ke Parit Sonto ni. Apa punya permainan lah ni? Tak ada pernah aku memainkannya sebelum ini. Apa pasal penduduk Parit Sonto suka permainan yang menyusahkan ini? Ya. Hello, apa khabar? Berjumpa lagi kita. Ya, Oco. Woi, siapa kau, ha? Apa mau? Aku tak ada uang mau kasih tahu. Hanya permainan tenteng ini saja yang ada. Oi. Apa ini? Aku baru saja mau mempelajari permainan ini. Woi, janganlah curi. Ya. Ayah. Hayya. Nanti. Hampir terlupa aku. Mungkin engkau mau ini. Tapi janganlah engkau mau mengambil permainan aku ini. Bila macam ni dekat kedai bapak aku pun banyak. Woi, siapakah nama engkau yang sebenarnya, ha? Aku Sing. Bapak aku panggil aku Sing. Orang kampung pun panggil bapak aku Sing. Engkau pun Sing juga kah, ha? Cis, ada guna gudel ini budak. Woi, engkau ni tak ada memahami bahasa kah? Aku tanya engkau punya nama lah. Nama. Ha? Atina, ayah. Oh, macam tu ke? Aku pun ada cerita juga. Korang tu tak macam mana aku kenal dengan Abu dulu. Dulu, masa aku duduk di Kuala Lumpur, aku sekali ikut bapak aku pergi swimming pool. Tapi kat Parit Sonto ni, mana nak dapat benda tu? Macam tak berapa kenal je. Nasib baik kampung kita ni ada sungai. Tercapai gak cita-cita aku nak berenang. Mana dia pergi ni? Tolong!
Ya, budak benar budak gemuk ni. Alamak, apa aku nak buat dengan budak gemuk ni? Perut dia ni ada bunyi lah. Hidup lagi rasanya ni. Ya, ya, ya. Aduh, sakitnya nak tekak aku. Masa tu kau tak tahu berenang ke, Bu? Oi, tolong sikit. Masa tu aku lupa. Bukan tak tahu berenang. Ni jago renang tau. Dah. Giliran aku pula. Apalah kau ni? Mengganggu pergelakan aku saja. Sambung esoklah gelak kau tu, Sin. Aku nak cerita pasal Abang Budin pula ni. Woi. Jangan nak buruk-buruk kat aku pula, eh. Abang Budin ni cukup jahat. Tapi dia dengar cakap abang. Budin, kamu tolong tengok-tengokkan adik kamu si Yusof tu ya. Yes, sir. Abah nak ke kedai, nak cari ubat nyamuk kejap. Woi, buat cepat kerja sekolah tu. Kalau aku tengok tak siap juga. Ni, nampak ni. Macam mana aku boleh dapat abang macam gorila ni? Hish. Yes, Abah tak ada. Bolehlah berkuasa kejap. Alamak, cerita best lah. Rugi tak tengok hero gadang raksasa ni. Ish, dugaan. Oi, Sof, kita pel ni. Ish, kesiannya dia. Ada kerja sekolah pula. Ish, baik dia lahir dulu. Ya, lawan. Lawan lagi. Kalau tidak, ya. Ya. Tembak. Ya, macam tu lah. Lagi. Pukul. Mati. Pukul. Yahoo, beres kerja sekolah aku. Dah habis cerita? Dah beres dah pun. Kau kena tipu dengan Abang Budin aja lah ya. Lah. Nasiblah dia abang aku. Sof, kau ingat tak time kita berkenalan kat sekolah dulu tu? Alah, masa tu kan kita sama-sama satu sekolah dulu. Baru aku ingat. Nyam. Sedap ya. Apa tengok dengar aiskrim aku ni ah? Elah, macam orang nak minta. Elah, macam je dia ada aiskrim. Ya. Alamak, okey aku lagi macam Jack pula. Jangan risau, bantuan sampai. Aduh. Ya. Mulai hari ni kita semua jadi kawan. Yahoo. Woi, loceng dah bunyi tu, woi. Alamak, habislah kita. Habis. Jangan duduk selagi saya tak duduk, faham? Faham, cikgu. Sampai bilakah nasib malang ini akan menimpa diri saya, cikgu? Sampai ada jawab soalan saya ni. Korang dengar tak tu? Cikgu dinosaur tu. Kita nak lari ke? Nak masuk ni? Kau rasa takut ke, Sob? Tak. Aku cuma risau aja.
Risau kalau cikgu tu jadi Incredible Hulk ke. Pasal kita lambat masuk ni. Alah, Abu. Abu. Kalau dia tu. jadi Incredible Hulk, aku jadi Ultraman. Jangan, Bu. Jangan, tuan. Apa? Ultraman akan mengamuk satu kampung. Aku tak takut. Hai Ultraman. Hai. Itulah kau, Bu. Kau lah, Bu. Ultraman konon. Kalau nak jadi Ultraman, mesti tahan berdiri lama-lama lah kan? Lepas kejadian tu, aku, Dol dengan Abu tak pernah lagi masuk lambat ke kelas. Korang tahu? Tersangatlah menyayat hati story Ongko, Sob. Aku pun ada cerita sedih macam Ongko lah, Sob. Ongko orang ada teringat ke dulu? Takkan duduk tengok air je, Sob. Apa kata kalau kita tengok keindahan hutan tempat kita ni? Nak? Cantik ke tu? Cis, ingat batu kena kat kepala tak sakit, ha? Mak oi, cantiknya. Nak hari apa ni? Apa bondo Apa? Apa bahasa Melayu kah? Hari-hari cakap pun tak ada paham. Marahnya aku. Tolong, jangan marah, jangan. Tolong. Apa pasal budak sing tu? Mak oi! Ayo, selamatkanlah aku. Alamak, ni yang leceh sikit ni. Nak kena berenang dah. Cepat! Ya! Abu, Dol. Apalah panggil lembu? Tak pasal-pasal aku jadi hero hari ni. Budak sing tu pun satu. Budak sing tu mana? Alah, kejap lagi naik dah tu. Takkan dia makan nasi dalam sungai kot. Tu ha. Dah bertukar jadi lembu lah. Doi! Apa suruh ketawa? Sana jalan, sana! Alamak, sorry bos. Tak ada sangka keberanian aku ini dapat mengalahkan seekor lembu. Hei lembu, jikalau engkau tak ada melawan tadi, tak adalah aku menunjukkan keheroan aku ini. Mak oi sob, budak sing tu boleh cakap dengan lembu lah. Lembu dia tu pergi sekolah kot. Aku rasa macam kenal lah budak Sing tu, Bu. Yelah. Siapa tak ada kenal sama Sing? Cakap, siapa? Cakap, ha? Ayah, sudahlah Sing. Bagi gua cerita lah pula. Gua pun ada cerita sensasi ni. Cis, pira lu.
Satu hari tu, gua jalan-jalan mau cari kawan-kawan. Ayah, mana gua mau cari kawan dalam ini kampung? Woi, siapa tu? Jangan coba takutkan gua yang tengah takut ni. Gua ni anak murid Wong Fei Hong tau. Hiap! Jangan rapat kalau takut. Hiap, hiap! Hiap! Wah! Hello, Day. Ayah! Day, Tambi. Apa pasal dari sana lah? Saya mau salam. Apa pasal tak ada cakap awal? Iya, Kak. Saya lupa lah. Siapa awak punya nama? Papa panggil gua Akin. Gua sampai sini sudah 1 minggu. Oh. Beri laluan. Beri laluan. Tepi. Beri laluan lah. Beri laluan. Tepi. Bukankah saya pernah menjumpai awak semasa memancing tepi sungai dulu? Oh ya, saya pun rasa macam tu lah. Mari. Saya bawa orang jalan-jalan tengok kampung. Mau? Sonolah, saya pun belum pernah naik lembu sebelum ni. Kita pusing-pusing Parisonto, okey? Okey. Nasib baik Papa bawa aku ke kampung Parisonto ni. Kawan-kawan di sini semuanya baik-baik. Betul tu Hakim. Kenangan yang macam ni lah yang anak cucu kita nak dengar bila kita tua nanti. Tapi Abang Budin, aku mengenangkan bilakah kita akan mendapat ikan ini. Hei! Tak ada benda lain ke kau nak kenal ke, ha? Sit!